Awak, hujung minggu jom keluar. Saya nak beli gelang emas baru. Minggu lepas baru je beli. Mak, bapak, keluar jap. Pakai helmet. Nanti jadi apa-apa susah. Baik, Mak. Awak ni pesanlah sikit dekat anak tu. Naik motor pakai helmet. Bawa motor tu janganlah laju. Nanti jadi apa-apa susah. Dia dah besar, pandailah jaga diri sendiri. Saya ni bukan apa-apa. Takut tiba-tiba aksiden. Baru cakap. Masa belum mak tu. Allah Akbar. Aduh. Itulah kau tak dengar lagi cakap mak. Kena-kena. Tangan kiri aku je tau yang sakit. Tangan kanan aku ni kalau nak hinggap kamu genggam boleh lagi tau. Mak dah pesan dah banyak kali. Bawa motor tu hati-hati. Dah bapak kau pening nak fikir pasal motor pula. Mana ada, bapak okey je lah. Jangan risaulah. Kita kan dah ada kautim motor. Kautim tu apa bapak? Kalau ada kemalangan, kebakaran atau kerosakan, kita boleh claim dengan kautim ni. Nak tahu lebih lanjut? Layari kautim.my. Nasib baik bapak kau ni pandai tau.